Motor baru beli tak payah break in sebab kat kilang dia orang dah lenjan? Betul ke? Tengok video ni dulu. Memang betul. Sebelum keluar kilang, semua motor akan masuk test bench. Tapi korang kena faham, prosedur tu tujuan dia nak cek bunyi enjin, operasi gear, fungsi brake dan elektronik je. Ujian ni bukan bertujuan untuk break in. Pada peringkat mikroskopik, komponen dalam enjin baru ni masih kasar dan tajam. Terutama sekali dekat piston ring dengan dinding blok. Kita kena bagi masa untuk besi-besi ni merata dengan sempurna dulu. Kalau korang terus pecut mengejut atau lenjan all out masa baru beli, dinding blok dan piston yang kasar tadi boleh merosakkan satu sama lain sebelum piston ring tu duduk rapat dengan dinding blok. Hasilnya, motor korang boleh makan minyak hitam, compression drop dan hilang power dalam jangka masa yang panjang. So, nak break in macam mana? Tak susah pun. Pertama, semasa 500 km yang pertama, jangan pecut full throttle terlalu laju dari keadaan berhenti. Kedua, bawa dalam pelbagai variasi RPM. Jangan lenjan satu speed je. Ketiga, main engine braking sekali-sekala untuk bagi pressure pada piston ring, terutamanya kepada pengguna kapcai. Dan paling penting, servis pertama 1000 km tu jangan skip sebab kat situlah segala sebut besi tajam dalam enjin tadi akan dikeluarkan. So, korang ni break in ke tak? Cuba komen kat bawah.